Dalam dunia profesional kan, komunikasi tu boleh dikatakan segalanya. Tapi ia bukan bakat semula jadi tau. Ia sebenarnya satu kemahiran yang kita semua boleh asah. Jadi hari ini, jom kita bedah siasat playbook atau buku panduan untuk betul-betul kuasai komunikasi dua hala yang berkesan. Baiklah, ini dia perjalanan kita untuk kupasan kali ini. Mula-mula, kita akan sentuh tentang peraturan asas atau protokol. Lepas tu, kita akan selami cara nak kuasai maklumat. Kemudian, macam mana nak sampaikan maklumat tu dengan penuh integriti. Dan akhir sekali, yang paling penting, kompas etika yang sepatutnya membantu kita dalam semua perkara. Okey, jom kita mula. Untuk bahagian pertama ni, kita akan tengok tapak atau asas bagi setiap interaksi profesional yang berjaya. Pernah tak anda rasa macam anda cakap satu benda tapi orang lain faham benda lain langsung? Atau mungkin email yang anda hantar tu disalah tafsir? Kita semua mesti pernah laluinya kan? Dan ya, memang geram. Selalunya, puncanya satu je. Kita ni suka anggap komunikasi ni macam magic. Macam harap-haraplah orang faham. Tapi sebenarnya, ia adalah satu sistem yang sangat teratur yang ada logik dan peraturannya sendiri. Dan sistem inilah yang kita panggil sebagai protokol komunikasi. Cuba bayangkan ia macam peraturan jalan raya, tapi dekat pejabat. Ia wujud bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk pastikan semua orang bergerak dengan lancar, faham isyarat masing-masing, dan tak adalah kemalangan salah faham. Dan jangan salah faham, benda ni bukan untuk CEO atau diplomat je tau. Protokol ni terpakai untuk kita semua. Tak kisahlah sama ada anda tengah hantar email kepada bos, bentangkan idea pada klien, ataupun sekadar borak-borak dengan kawan sekerja kat pantry. Ia yang menjaga keharmonian hubungan profesional kita. Okey, jadi kita dah faham tentang peraturan jalan raya. Sekarang, jom kita bincang pasal kenderaan yang kita pandu pula. Dan kenderaan itu adalah maklumat. Menguasai cara kita kendalikan maklumat adalah langkah seterusnya. Sebenarnya, nak sampaikan maklumat dengan baik, ada 3 langkah mudah je. Pertama, kumpulkan semua fakta yang ada dan susun elok-elok. Kedua, jangan telan bulat-bulat, tapi kaji dan fahamkan apa sebenarnya maksud di sebalik data tu. Dan yang paling penting, langkah ketiga, tanya diri sendiri, apa sebenarnya matlamat aku dengan mesej ni? Kena jelaskan objektif. Satu perkara penting yang kita kena ingat, tak semua maklumat tu sama taraf. Ada maklumat yang bertaraf rahsia yang memang sangat sensitif, ada yang sulit hanya untuk orang tertentu, dan ada juga yang terbuka untuk semua orang. Tahu bezakan ketiga-tiga ni adalah kunci untuk elak daripada buat silap besar. Tapi, tak kisahlah apa pun jenis maklumat tu, matlamat akhir kita sentiasa sama. Paling utama, mesej kita mesti tepat, relevan dengan orang yang mendengar dan yang paling-paling penting, senang untuk mereka faham. Sebab kalau mereka tak faham, itu kegagalan kita sebagai penyampai, bukan mereka. Baiklah, maklumat dah sedia, protokol pun kita dah faham. Sekarang, tibalah masa showtime. Cara kita menyampaikan mesej tu dan kat sinilah integriti kita akan betul-betul diuji. Ingat, penyampaian yang hebat ni bukan sekadar pasal fakta dan nombor. Ia tentang cara kita membawa diri sebagai wakil syarikat. Ia tentang bercakap dengan jelas dan hormat dan mewujudkan suasana yang buat orang lain rasa selesa nak dengar. Dan ya, tolonglah pilih format yang betul. Bukan semua benda sesuai dihantar melalui WhatsApp kan? Dan akhir sekali, ada satu elemen yang mengikat semua ni. Ia macam bintang utara kita yang sentiasa jadi panduan tak kira apa pun keadaan. Inilah dia, kompas etika kita. Jadi, apa sebenarnya maksud komunikasi beretika ni? Sebenarnya mudah je. Ia adalah tentang bercakap benar, berlaku adil dan paling penting sekali, hormat pada orang yang kita berkomunikasi dengannya dan juga hormat pada diri sendiri. Inilah asas untuk bina kepercayaan yang kukuh. Petikan ni, ia merumuskan segalanya dengan begitu padat. 4 tiang ni, benar, tepat, jujur dan bermaklumat. Inilah asas yang pastikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tu ada berat dan nilai, bukan sekadar bunyi yang kosong. Cuba kita tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Komunikasi yang beretika, ia membuka ruang membina jambatan kefahaman dan melindungi maruah orang lain. Yang sebaliknya pula, ia meruntuhkan, menyemai kebencian dan memanipulasi. Setiap hari dekat tempat kerja, kita sebenarnya sedang memilih antara 2 jalan ni melalui kata-kata kita.
Dan tolong jangan lupa, setiap perkataan kita ada akibatnya. Mungkin hari ni nampak macam benda kecil je, macam satu email ringkas atau satu komen. Tapi kesan jangka panjangnya pada hubungan kerja dan reputasi kita boleh jadi sangat besar. Kita adalah pemilik setiap mesej yang kita hantar keluar. Jadi sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Esok, dalam mesyuarat atau perbualan anda, apakah satu perubahan kecil yang boleh anda buat berdasarkan apa yang kita dah bincangkan hari ini untuk jadikan komunikasi anda lebih berkesan dan lebih membina? Fikir-fikirkanlah. Jawapannya ada pada anda.